Baik, kali ni saya nak tunjuk macam mana bila orang dah invite kita sebagai page, access kepada page dia. Dan ini adalah step atau tutorial macam mana kita nak approve invitation tu. Nama page yang di-invite. Tadi saya di-invite oleh Kaki Online Shop. Dan pilih Kaki Online Shop. Okey, bila orang tu dah invite, sebelum 30 hari dia akan keluar pop-up ni. Tapi selepas 30 hari dia akan expired. Jadi akan keluar pop-up ni, tekan review invitation, tekan next, follow saja dan tekan accept. Okey, pilih nak switch page yang tadi ataupun tidak. Okey, kita tekan switch now. Okey, sekarang dah page ni sudah ada dalam face account korang. Okey, Kaki Online Shop dah di-approve. Jadi itu saja stepnya. Okey, bye bye.